Hai semua mereka cilik, selamat datang. Dah siap sedia untuk satu misi yang super hebat? Hari ini, kita semua akan jadi jurutera ekor. Ya, betul. Kita akan menyelami dunia reka bentuk dan kejuruteraan yang sangat menarik. Okey, jom kita mulakan. Pernah tak awak terfikir, macam mana kita nak guna kuasa matahari yang panas terik tu atau angin yang tiup kencang dekat luar tu untuk cipta sesuatu yang, wow, betul-betul berguna? Inilah persoalan besar untuk misi kita hari ini. Okey pasukan, setiap misi yang hebat mesti ada sebabnya kan? Jadi untuk bahagian satu ni, kita kena faham dulu apa masalah yang kita cuba selesaikan. Apa sebenarnya cabaran tenaga yang dunia kita hadapi sekarang? Cuba tengok beza ni. Sebelah kiri, nampak tak? Itu sumber tenaga lama. Macam arang batu, petroleum yang keluarkan asap kotor. Bukan tu je, satu hari nanti ia akan habis dan udara kita pun jadi tercemar. Tapi, pandang sebelah kanan. Ini barulah masa depan. Tenaga dari matahari, angin dan air. Ia bersih, takkan pernah habis dan bagi kita udara yang segar. Jadi, mana satu pilihan yang lebih bijak untuk planet kita? Rasanya kita semua tahu jawapannya kan? Baik, kita dah tahu masalahnya. Sekarang masanya untuk kenal hero-hero kita. Dalam bahagian 2 ni, kita akan jumpa adivira-adivira dalam dunia tenaga yang akan bantu kita selamatkan keadaan. Siapakah mereka? Jadi apa benda sebenarnya tenaga boleh baharu ni? Senang cerita, ia macam sumber kuasa ajaib yang takkan pernah habis. Kita boleh guna dan guna lagi sebab ia datang daripada alam semula jadi yang sentiasa ada. Hebat kan? Dan wira kita yang pertama, tentulah matahari. Dia ni macam gergasi kuasa untuk planet kita. Tenaga daripada matahari ni kita panggil tenaga solar. Dan yang paling best, kita boleh tukarkan tenaga ni jadi elektrik untuk hidupkan TV, lampu, cas telefon, macam-macam lagi lah. Seterusnya, wira nombor 2. Wira yang ni kita tak nampak dengan mata, tapi kita boleh rasa kuasanya. Dialah angin. Tiupan angin yang kuat tu boleh pusingkan kincir angin gergasi. Dan pusingan itulah yang hasilkan elektrik. Power betul. Wira kita yang ketiga dan terakhir pula, air. Ya, air yang kita guna setiap hari tu. Aliran air yang deras, terutamanya dekat sungai atau air terjun, ada kuasa yang sangat besar. Sebab itulah kita bina empangan untuk jana tenaga elektrik, yang kita panggil tenaga hidroelektrik. Bijak kan? Jadi, kenapa hero-hero ni semua penting sangat? Senang je. Bila kita guna mereka, kita kurangkan asap kotor. Bila asap kotor kurang, udara kita jadi lebih bersih. Seronok nak main kat luar. Lepas tu, ia bantu lindungi bumi kita daripada jadi makin panas. Dan yang paling cool, ia cipta banyak kerja baru yang hebat pada masa depan. Mungkin salah seorang daripada awak akan jadi jurutera solar nanti. Okey, teori dah, kenal hero pun dah. Sekarang masanya untuk kita pula beraksi. Dalam bahagian 3, awak semua kena pakai topi pereka dan jurutera. Dah tiba masanya untuk kita rancang ciptaan kita sendiri. Jom! Setiap pereka hebat ada proses rahsia dia. Nak tahu? 3 langkah mudah je. 1. Melakar. Keluarkan semua idea dalam kepala ke atas kertas. 2. Menilai. Kita tengok balik lakaran tu, fikir, macam mana nak jadikan ia lagi power? Dan 3. Membuat penambahbaikan. Kita ubah sikit sana-sini, jadikan rekaan kita yang terbaik. Ingat pesan ni, jangan pernah takut untuk melakar. Tak ada idea yang salah atau pelik masa ni. Lagi banyak awak lakar, lagi bagus. Cuba buat 2 atau 3 reka bentuk yang berbeza. Mana tahu bila gabungkan idea-idea tu, terhasillah satu ciptaan yang paling gempak. Baiklah para pereka cilik. Inilah dia, misi utama kita. Kita akan gabungkan semua yang kita dah belajar tadi untuk bina satu produk yang betul-betul berfungsi. Bersedia untuk membina kipas solar. Macam jurutera pro, kita kena cek alatan kita dulu. Okey, jom tengok senarai semak. Kita perlukan gunting, pisau, pensel, mestilah. Pelucut wayar, pemutar skru dan pembaris. Semua ni penting supaya hasil kerja kita nanti kemas, tepat dan selamat. Alatan dah sedia, sekarang kita tengok bahan-bahan pula. Yang paling penting, otak projek kita, iaitu panel solar dan jantung dia, iaitu motor. Lepas tu kita ada Swiss, bilah kipas, wire dan bahan-bahan untuk buat badan kipas macam bot impra dan batang aiskrim. Okey, semua cukup. Jadi mereka ni bukan setakat pandai cipta je tau, kena pandai kira bajet juga. Cuba kita tengok kos projek kita. Nampak tak? Walaupun panel solar tu nampak canggih, jumlah keseluruhan kos kita tak sampai pun RM15. Ini membuktikan rekaan yang hebat tak semestinya mahal.
Baik, jurutera sekalian, ini pelan tindakan kita. Ikut je 4 langkah ni. Pertama, kena teliti. Ukur, tanda dan potong. Kedua, kita pasang semua bahagian badan kipas. Ketiga, yang ini kena fokus. Kita sambung litar elektrik. Pastikan wayar disambung ke tempat yang betul ya. Dan akhir sekali, bahagian yang paling best, kita uji ciptaan kita bawah matahari. Dan sekarang, bahagian yang paling kita nanti-nantikan. Selepas bertungkus lumus, dah tiba masanya untuk kita berbangga dengan hasil kerja kita dan tunjukkan kepada semua orang. Tahniah pereka cilik. Tengok tu, kipas solar awak berfungsi. Hanya guna kuasa matahari, ia berpusing. Awak dah berjaya tukarkan satu idea dalam lakaran menjadi satu produk yang sebenar. Perasaan yang sangat hebat kan? Syabas! Ingat, ciptaan yang hebat perlu dikongsi. Jadi, jangan simpan sorang-sorang. Ceritakan pada kawan-kawan, keluarga, cikgu, terangkan macam mana ia berfungsi, kenapa awak guna tenaga solar dan apa cabaran yang awak hadapi. Bila kita pandai berkongsi idea, barulah kita jadi pereka yang betul-betul hebat. Misi kipas solar kita memang dah selesai hari ini. Tapi pengebaraan awak sebagai pereka cilik baru saja bermula. Sebagai cabaran terakhir, cuba fikirkan. Kawan kita Arif ni tinggal di tepi pantai yang selalu ada angin. Agak-agak, guna wira tenaga angin, apa ciptaan yang awak boleh reka untuk dia? Teruskan berfikir dan yang paling penting, teruskan mereka cipta.